Mama break tadi masuk kolam. Let's go. Wow. Orang kata bagi ni untuk orang main golf, tapi kita orang Malaysia macam-macam kita boleh buat dengan bagi ni. So hari ni guys, aku nak bawa bagi aku ni untuk main off-road. Kita nak main off-road dengan bagi ni. Tapi kalau sangkut kau jangan gelak, okey? Asal kau gelak weh? Aku bagi kau bawa bagi ni betul. Cameraman aku ni gelak-gelak pula. Okey, sebelum kita nak pergi off-road, kita tengok langit sana, mat gelap gelita nak hujan. Dalam kita nak main off-road, kalau hujan lagi best kan. Nama buat off-road. So guys, kita nak buat preparation. Jom, stay tune. Okay guys, sebelum kita masuk off-road, kita nak buat inspection sikit. Yang penting dia helmet dengan confident. Tapi rasa aku confident tu nombor satu. Helmet tak ada, so tak payah pakai helmet. So tayar aku tengok okey lah. Tayar aku tengok okey lah. Tapi kalau dia boleh cakap, confirm dia cakap tolonglah jangan bawa aku main off-road. So ni adalah enjin bagi aku yang kita nak main off-road. So bateri dia aku dah buka hari tu disebabkan raya. Longgar lah bro, patutlah. Kalau sangkut memang pisang ni. Okay, tayar tadi aku dah check guys, semua dah okey. So jom let's go. Aku bawa korang, kita pergi ke jalan untuk kita main off-road. Kita nak try kereta bagi ni. Kereta bagi ni jangan tengok kecil guys, jangan gelakkan dia. Okay guys, ni adalah laluan yang paling gila. Tapi ni jalan masuk dia je jalan masuk dia. Laluan yang paling gila dekat belakangnya. Dia nyamuk dekat sana, level-level dewa tu. So sekarang aku akan shoot juga jalan ni, kita nak jalan ni. Lebih kurang jalan sini pun teluk. Dengan air sungai naik, kita lalu tepi sungai guys. Air sungai memang deras sekarang, air dia pun tinggi. So untuk kita sampai ke jalan off-road tu, kita memang kena lalu dekat sini. Lalu dekat sini sampailah dekat depan sana. Alright, jangan lupa like, comment, subscribe. Enjoy bagi off-road hari raya. Boleh tengok, ni dia. Ini dia jalan dia. Bapak ini dia jalan dia. Depan sana lagi hardcore guys. Depan tu kami Malaysia amat dia. Dekat sini guys ada sekempuruman lembu gila tau. Lembu tu memang gila, dia akan hambat orang tau. So aku harap tak bertembung dengan dia orang. Wow. Tak bertembung dengan dia orang untuk kita sampai ke sana. Okay guys, so ni adalah laluan gila pertama yang kita nak sampai ke tempat tu. Kau boleh tengok guys, sekarang ni aku kena turun bukit yang betul-betul curam ni. Lepas tu kena lalu lumpur depan korang ni. Baru aku naik ke bukit sebelah. Baru aku naik ke bukit sebelah. Baru dapat kita pergi ke jalan off-road yang betul-betul adventure tu guys. So jom kita try turun. Okay guys, so jom. Kita dah nak pun turun. Hey! Weh, seram weh. Wow. Okay guys, depan ni ada lumpur yang lecak juga. Kita macam mana pun aku kena seberang yang ni juga untuk sampai ke poin kedua tau. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba Okay. Wow, sangkut. Weh, sangkut Ya. Sangkut. Nampaknya kita tak lepas poin pertama ni. Dah tenggelam guys bagi aku. Dah tenggelam. Okay, kita cuba tarik. Wah, cameraman boleh letak kamera kat situ, tolong aku tarik. Okay, jom. Okay, 1, 2, 3. Ya. Okay. Alright. Wah. Bagi ni kalau boleh menjerit dia cakap, what the hell? Okay. So kita akan daki pula
bukit atas ni guys. Okey. So mencungap. Oi. Berat sangat ni. Yes. Yes, yes, lepas. Let's go. Wow. Woo. Kita dah pun naik ke atas guys. Mencungap Berat baik. Berat baik, boleh tengok. Habis. Lumpur guys. Tengok tayar depan dia. Menangis. Ni air mata bagi ni. Warna hitam. Dia cakap apa ni? Apa ni? Okay guys, stay tune. Sebelum kita pergi ke laluan 3, alhamdulillah tadi laluan pertama tu tersekat, laluan kedua tu lepas guys. Nasib baik kita ada tenaga buruh yang murah dan free. Budak kameraman kita. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Let's go. Nak mendaki ada bukit tu dia naik macam ni, tegak, naik macam ni. Kita nak naik bukit tu, kita try. Walaupun bagi ni kecil guys, tapi semangat dia besar macam aku. Itu yang mahal. Kau boleh tengok bukit ni sekarang ni dia bertingkat tau. 1, 2. Nampak guys? Dalam kamera nampak Mat? Nampak kan? Okey, kita naik layer pertama dulu. Bismillah. Okey, lepas. Okey, layer kedua ni aku tak tahu macam mana tapi very tinggi. Wow. Tak lepas guys. So kalau kita main off-road ni, kita bukannya pakai lajak je tau. Kita kena naik dengan cara yang pandai. So cara yang pandai dia macam ni aku naik. Okey. Okey, cara yang pandai Cameraman okey ready Ready cameraman. Bismillah, kita akan naik cara yang pandai. Tapi dengan cara ekstrim guys. Okey, let's go. Wow. Tuan. Aku rasa nak terbalik tadi. Tapi kau steady Kau ni duduk. Aku ingat kau belah tu. Terbalik aku dah rasa sengit guys. Kau gila. Sengit dah bro. Aku cakap terbalik. Aku pun belah Rider laik dulu Kalau bawa kapal terbang dah rosak, aku dulu terkejun pakai terjun payung Penumpang pergi lantak. Aduh. Pisang Okay guys, so tadi tak berjaya tapi kita cuba naik dengan cara yang betul. Kau tanya aku tak? Kita cuba naik dengan cara yang betul. Lagi sekali aku cuba bismillah. Okey, kita cuba naik tapi biasalah kalau kita main off-road, kita kena lajak sikit. Okey. Lajak sikit. Bismillah Bismillah Mat. Bismillah. Yakin. Kau kena yakin dengan aku. Spin. Spin tak lepas. Tayar spin tak ada. Turun Mat, turun. Dak Mat ni buat berat ni. Okey, kita cuba naik lagi sekali. Aku cuba naik lagi sekali. Okey Mat, kau rekod Bismillah. Mungkin berat tadi. Dak Mat berat. Yes. Bapak, kau berat. Okey, jom. Lepas juga Pak Abu. Mantap. Jom Mat, kita naik. Next. Jalan ni pun agak ekstrim tapi dia tak ada tinggi, tapi jalan dia tak label guys. Nampak kan? Jalan dia memang tak label, okey? Jalan dia tak label. Kita try bagi ni punya performance. Kau. Wow, spin. Wow. Off-road memang macam ni. Wow. Tak boleh. Kita kena kemat. Yang tadi yang spin tu, sekarang lubang dia dalam kan? Okey, kau cari satu batu, kau masuk dekat dalam, nanti kau akan jalan pelan-pelan. Cari batu kat bawah ni. Ada tak batu apa-apa?
Dah. Okay, kita try Bismillah guys. Yeah! Akhirnya. Berapa dalam lubang tu guys? Tengok. Dalam weh. Kan mungkin dalam kamera lah. Kalau kau tengok aku letak kaki aku ni. Dalam. Tengok guys kereta. Dah berkeladak dah. Cuba tengok bawah-bawah tu. Bawah-bawah tu Mat. Oh lawi. Keladak guys. So guys. Apa komen korang tentang off-road kali ni kita menggunakan kereta bagi ni. Walaupun dia ada kekurangan juga sebab dia bukan 4-wheel drive dan kita tak pakai tayar off-road. Tapi kalau kereta biasa pun rasa aku jalan kat sini memang tak lepas pun. Okay guys, so sebenarnya aku bawa korang tengok apa bagi off-road ni. Aku nak bawa korang tunjuk satu tempat tau sebenarnya. Tempat dia cantik guys. Okay, depan ni. Kita ada tasik guys depan ni. Tasik dia kecil je tapi memang lawa. Dan dekat area sini je sebenarnya. Tapi kita nak try lah. Mak brake ada masuk kolam. Wow. Nasib baik abang guna. Brake dia macam dah problem lah siut. Bapa. Okay, Encik bagi dia kalau boleh bercakap dia tak tahu tadi kalau aku tegak je tadi memang almarhum dalam kolam ni guys. Okay, so ni lah tasik dia. So kalau korang macam aku dulu selalu main RC, kereta-kereta RC aku sukalah boat main dekat sini. Cantik. Memang cantik. Kat sana kita ada macam pokok sikit. Dekat belakang tu kolam tadahan air guys. So guys, apa pendapat korang? Cuk komen kat bawah kita tengok. Kereta aku dah macam kereta drift tayar dia boleh kepak habis tau. Nampak? Mantap kan? Okay kan, kalau korang suka video yang santai macam ni, jangan lupa like, komen, subscribe. Lepas ni kita akan buat cabaran lagi gila. Komen banyak kat bawah cabaran apa yang korang nak bagi kat aku. Okey Mat, kau tak rasa macam nak hilang nyawa? Kenapa aku ni ikut cabaran ni? Dah kau tim aku bro. Kau kena ikut juga cabaran ni. Tak boleh buat apa. Dah jom, let's go.